Hello, ini adalah episod terakhirku. Kenapa? Sebab ini adalah hari terakhir tahun 2025 sebelum tahun baru 2026. Jadi kita cipta memori kita. Saya memang suka sangat si Adam tu, sebab dia tu handsome. Tapi ini adalah episod terakhir, dan bahawa tahun 2026, kita boleh buat aktiviti. Saya memang suka si Adam tu. Dia ikut aku kat my cave. Banyak memori yang kami cipta. Saya memang suka dengan si Adam tu, sebab dia bagi aku duduk rumah, dengar cakap dan berkawan baik. Tapi kalau nak pergi tengok kembang api, lagi senorok. Kalau tak, tengoklah TV. Saya memang suka si Adam tu, sebab dia tu pandai rajin belajar, pelajar cemerlang, mengira dan pun dia bagi tahu cikgu kalau ada buat perangai. Kalau nak pergi tengok tahun baru, jangan buat perangai. Saya memang suka si Adam tu, sebab dia memang kawan baik aku. Jadi kalau tahun baru ni, memorinya akan mula dicipta. Saya mungkin suka si Adam tu, sebab dia tu rejek aku kat restoran, padahal kek tahi ni salah cakap. Kalau nak tahun baru, kita nak bawa 2026, memang best. Saya memang suka si Adam tu, sebab dia memang geng kami. Kalau nak sambut tahun baru, pasanglah parti, baru kuat muziknya. Saya memang suka si Adam tu, dia memang best, sebab dia main free shoot. Tapi kalau nak tengok kembang api tu, gambar dan rakam untuk tengok. Sempena tahun baru, kita boleh buat kenangan baru. Tahun baru ni, memang adalah penuh ceria. Tahun baru ni, kasih gembira untuk semua orang. Tahun baru ni, penuh riang ria dan memang sangat senorok. Tahun baru, kami bawa banyak cipta kenangan. Saya memang suka tahun 2026, sebab tahun ni bagi cipta memori kita. Tahun baru ni, memang penuh hebat. Alhamdulillah, memang bagus tahun baru ni. Ngayong bagong tahun 2026, nawaki maging isang bagong tahun na puno ang kabutihan. 2026 ni, memang awesome tahunnya. Jom kita meriah tahun baru ni. Tahun baru ni, penuh banyak memori. Saya memang suka si Adam tu, sebab dia baik. Tahun baru ni, memang baik. Tahun baru ni, mesti buat apa-apa je. Saya pun memang suka kau, sebab kau suka aku dan suka fans Adam Imagination. Saya nak ucapkan Selamat tahun baru 2026.